Assalamualaikum Wak. Tadi balik kerja Wak. Macam mana nak pergi ni Wak? Nak pergi ke laut. Habis itu sekali turun ke pelabuhan, tengok angin kencang betul Wak. Dekat sebelah sini aja kencang Wak, apalagi belah luar sana. Terhambur-hambur Wak kalau pergi ni. Lagi pula air macam keruh lah Wak. Macam mana tadi nak nyelam gonggong. Ini suasana dia Wak kalau air kering dekat pelabuhan nelayan di kampung saya ni. Macam ginilah air dia. Itu sana Gunung Bintan tu Wak. Itu yang timbul-timbul tu, yang itu keramba ikan tu. Suasana dia macam gini lah. Itu lurus dia, sekitar 200 meter apa panjang tu Wak. Wah, dah dulu Wak video dia. Saya nak balik rumah kan, pukul 8 Wak. Assalamualaikum Wak.